1, 2, 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat pagi. Hari ni 1 hari bulan 2 tahun 2026. So hari ni saya nak ke Segambut. Ada pelancaran apa? Bukan pelancaran, kira pelancaran jugalah kan. Perasmian branch service center baru M-Force di area Segambut juga. Kalau kita tengok pada map, dekat dengan service center yang lama lah. Tapi saya tak sure sama ada opening ceremony untuk service center yang ini yang baru ke, dia tutup yang lama buka yang baru, berpindah, ataupun yang lama tu still ada and then dia buka satu lagi. Saya tak sure yang tu. Saya bukanlah dapat jemputan, cumanya hari tu dia ada bagi register link untuk datang ke sesi perasmian ni. So saya pun sajalah cuba-cuba isi, tengok-tengok ada slot. Alhamdulillah. Okey, hari ni 1 hari bulan juga, hari wilayah. So disebabkan hari wilayah ni jatuh pada hari Ahad, so besok orang-orang wilayah cuti lah, bersekali dengan cuti Taipusam. So besok public holiday, tambah lagi cuti 1 hari. Saya hari ni cuti, tapi ada event, so kenalah kerja. Tapi kerja ni as a part time lah, bukannya kerja hakiki. Saya akan singgah sekejap di Shell Max Highway arah KL, tunggu kawan. Nasir akan follow juga. Alah, macam yang korang tengok dekat dalam video hari tu, video ride Terengganu, yang Mamat comel-comel handsome sikit tu kan, dia tu lah. Akan tunggu sekejap di sana dan kemudian barulah bergerak ke KL. Kami akan RB di food court Jalan Duta, bersebelahan dengan bangunan LSDN Duta. Dan dalam pukul 10 barulah bergerak. Eventnya start pukul 10 ke pukul 11? Saya ni lupa lah, sebab tak tengok penuh detail kan. Jadi tak apalah, kita akan lepak situ. Akan ada beberapa biji geng-geng SVT 650X lah. Kira macam buat konvoy. Konvoy pun bukanlah konvoy yang ni sangat, cuma konvoy biasa je, sebab nak pergi ke event tu kan. Okey, jumpa dekat Shell Max Highway. Okay, Allah. Silap. Mana Nasir ni? Di manakah Nasir ni? Aduh, sakitnya pinggang. Okay, jap. Kita tunggu Nasir jap. Okay, pergerakan. Nasir dah sampai. Kita orang berdua je daripada Putrajaya ni. Terus ke Medan Selera Jalan Duta, Kompleks Kerajaan Jalan Duta. Kita orang akan mengetes sekejap dekat sana. Tunggu sekejap, buat regroup, barulah bergerak ke M-Force Segambut. Hari Ahad ni, pagi-pagi ni jalan memang lengang. Tunggu kejap lagi, pukul 10 ke atas. Dia punya, patutlah, kan kecuti hari Isnin kan, so ramai orang balik kampung. Bila ramai orang balik kampung, jalan jadi lengang lah. Bila jalan lengang, bolehlah duduk lane paling kanan. Sebut pasal kampung ni, saya dah lama tak balik kampung ni. Masa nak menyelit nak balik kampung tu tak ada. Ke mana?
Cuma sempat bertelefon je lah dengan orang tua kan. Kenapa itu? Saya pancing. Oh, ada gang luncur. Ada gang luncur. Ada gang luncur. Gang SADV 350. 400. ADSTG 400. Luncur bang, luncur. Apa yang kelang kabut itu? Relax lah. Apabila korang nampak, saya pun tak tahu nak kata lah. Kita dekat depan tak ada, dia slow lah paling kanan tu. Nampak motor kat belakang nak motong, dia slow lagi. Tampam ham makum. Jalan. Saya nak suruh dia jalan, nyudahnya saya yang neutral. Hai. Nampak. Ke mana dia ni? Aduh. Oh. Dia orang lah tadi tu. Dia orang lah tadi tu. Aduh. Okey. Ada berapa biji? 2, 4, 6, 7. 7 biji. Sebiji tu baru sampai. Ada daripada tim SDX TG 400. So dia orang pun sama juga akan ke sesi perasmian Enforce Gambut. Akan apa? RV di sini. Sedang RV di sini. Tunggu kawan-kawan dia. Ramai. Kita zoom sikit. Ramai. Nampak tu? Oh. Macam tu. Tengok daripada jauh macam ADV 750. Tapi itulah kelebihannya motor SIM ADSTG 400 ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan pergi kat Enforce Attack untuk new launching apa dia punya tempat baru ya. Okey, perjalanannya tak jauh, dalam 1 kilo lebih ya. Kita akan 5 minit sampai ya. 1 roundabout, 2 traffic light. Lepas tu kita terus sampai dia sebelah kiri tau. Masuk roundabout yang pertama ni, terus traffic light kiri. Terus, lepas tu traffic light kita belok kanan. Ya lah. Lepas tu traffic light satu lagi belok kiri terus sampai. Dia bangunan 3 tingkat warna hitam sebelah kiri. Okey, kita akan masuk. Kalau keadaan trafik cantik, kita akan masuk berdua lah. Mana kabut saya. Jangan sampai berterabur tau, biar nampak cantik sikit. Tadi saya akan lead lah. Saya akan lead. Okey, kita masuk dua. Kalau parking tu saya tak tahu macam mana, kena sampai dulu. Kalau boleh kita dapat parking, kita parking ekor lah, macam biasa lah. Itu je lah. Rasa tak ada apa pun. Senang je. Okey? Okey, berapa minit kita on the bike
Pagi sampai. Ada lagi dah datang ni. Ada lagi yang Kita gerak pukul 10 on time. Okey ya? Okay, geng-geng ADV dah nak bergerak dah. ADV pula, ADSTG 400. Oh, ramai, meriah. Meriah oh. Baru on the bike. Then nak bergerak dah. Akan lead by Cik Dad. Cik Dad akan duduk depan. So kami follow je lah. So saya malas lah nak buka ni apa semua, nak buka GPS apa semua. Tempat dapur usuk. Handsome usuk. Usuk handsome. Tapi Sok tak boleh pakai helmet grade 4 je. Kau silap. Tak boleh pakai flip up. Oh, saya ni berkeroncong ni. Ingatkan depan ni adalah kedai makan buka. Rupanya tak buka. Hari ni hari Ahad rupanya. Silap perkiraan keadaan. Kalau tahu tadi beli roti ke apa dulu kan. Bagi alas perut. Ini dekat saja, tidak jauh punya. Dekat saja. Tak boleh. Upah dah. Siuk je. Nampak muka aku suruh aku buat love. Harap betul. Inilah dianya. Kita lalu je dulu. Ada parking kalau baru kita cari parking. Oh, ramai. We were here and this we can just support this very eventful Sunday morning. And for spice. Oh, Husky ADV. Oh, lawa. Kau tengok sekali event. Macam-macam jenis motor, macam-macam jenis model. Nak pergi mana ni? Mudahnya sesuatu bangunan yang terdiri di Segambut untuk semua peminat-peminat motosikal. At 11 sharp in the morning, and after that, of course, you are cordially invited to join us again in the lobby and also visit all our student sanctum right behind and the biggest status room and gathering of all the models of different brands that we have right here in Enforce Marco. Macam kenal lah Barib. Cip. Main. This is my life. Say I know it. Mine's about sheets and time. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
But here I am, baby. Here I Gila. Tengah makan berdiri. Nyanyi lagu negara kot. Air, air. bersama kita untuk sama-sama anda bereaksi ataupun merasai mengalami lobi dan juga service center dan galeri yang telah kami sediakan khususnya untuk semua para peminat motosikal pada pagi ini. Okay. Ini suasana di dalam service center ni lah. Luas. Ada tempat ruang menunggu. Ni. Ruai amat. So hari ni orang ramai. Jadi kita tak sure lah keadaan dia nanti macam mana. Oh, ni ada office. Memang luas. Memang besar gila. Besar bas. Okay, ada kafe. So kalau datang mak service center pasal ni memang dia disediakan tempat untuk minum lah. Oh, saya salah masuk tempat. Tak layak lagi kat situ. Tak layak lagi. Okay, kena turun bawah pula. Gentlemen, with the count of three, guns and fingers, 1, 2, 3, and you will find one game. Stand by, stand by. Stand by, ready, double screen, green, and what's going on? Big and loud right now. 1, 2, 3, just for a little moment. 1, 2, 3. In of you. Malacca Tapataran. Dragging you yourself on the place, gentlemen. This is a first break. The new launch clear on the form. Set for 2500. Tak nampak pula tadi. Okay, tapi tu launching model baru lah CM Moto. Ala-ala scrambler lah gitu. So baru dilancarkan tadi. So nanti tengoklah kalau ada ruang dan juga tempat terang, saya nak cuba untuk buat sedikit review lah. Itu pun kalau berkesempatan. Okay. Untuk info korang dia ada 2 side. Satu side di sebelah sana dan satu side lagi di sebelah sini. Di sebelah sini adalah dia punya Enforce Gallery, yang mana dia tunjukkan semua model-model yang dibawa oleh pihak Enforce ke dalam Malaysia. Dan sebelah sana adalah bangunan untuk macam tempat untuk ruang menunggu, ruang pendaftaran sekiranya kalau korang hantar servis motor korang dekat sini. Dekat dalam tu adalah tempat korang untuk tempat menunggu. Macam saya naik tadi, itu adalah tempat untuk korang nak santai-santai sementara tunggu motor korang siap untuk servis. Boleh tunggu dekat atas tu lah. Okay, jom kita masuk dalam. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Tempat servis bersama daripada galeri sini anda dipersilakan. Terus
MVP T252X. Ini rasanya model yang terbaru. That's right, we've just officially launched. Kemudian ada Benda C1002V. Harga dia. Okay. Macam ada Selepas datang di service center, if Nampak dia dia 500. Apa nak benda? berjumpa dulu langsung kalau di atas Dia ni ada yang nama daripada QA. Itu ada Benelli. Okay. Cafe Racer. Oh, macam ala-ala ni ya. Royal Enfield. Ala-ala Royal Enfield. Semak juga. Ada Easy Eye. Banyak juga model-model dia ni. Ini jenama dari X-Wave. Ini semua jenis motor-motor Easy Rider semua ni. Okay. Di motor mode ini. Tapi saya tertarik dengan model ni lah. Sebab juga. Harga dia RM28,888. Tengok sikit dia jauh. Okay, ni macam biasalah. Ni QJ motor. Brand yang saya pakai sekarang. Ini model dia. Ada sayap ke? Sayap. SRK 250 RD. Okay, ni brand saya motor. Saya motor tak perlulah saya nak cerita panjang. Kan? Kalau dekat Malaysia ni, saya motor ni memang dah terbukti lah. Ada lensa Shaper World. Ni Arik. Brand Arik. Dan ini adalah brand daripada jenama Vosch. So kalau touring punya model, ini memang menjadi hangat di pasaran lah. ES900X. Ramai dah kawan-kawan saya pakai. Semuanya kata model ni memang terbaik lah. Dia ada adrenaline BMW. Cerita dia model ni kulit sama tapi cuma tukar jenama je. Contoh macam kulit enjin kan. Enjin dia sama macam enjin BMW tapi cuma tukar nama je. Ada FR150. Ni. Semak boh. Kemudian ada ruang lega pameran untuk SIM. Ni SIM Fujim 400i. Ada ADS-TG 400 dan juga dia. Okay. So, itu sedikit yang saya tunjukkan kepada korang apa yang ada di dalam pusat service center di M-Force di Segambut ni. Yang mana pusat servis ni adalah satu branch baru untuk korang nak memudahkan pengguna, terutamanya pengguna model-model daripada jenama yang dikeluarkan oleh pihak M-Force. Ambil masa juga pihak M-Force ni untuk mendengar keluhan dan juga rungutan daripada pengguna-pengguna dia. Alhamdulillah, akhirnya pihak M-Force dengar juga dan take action. So, jadilah apa yang korang tengok di dalam video saya ni sekarang. Okay, saya nak tengok lagi kat tempat lain. Kau ada tempat-tempat yang menarik sikit dekat sekitar ni. Okay, ini adalah kawasan untuk servis. So, luas lah. Memang sangat-sangat luas. Untuk kali ni, untuk tahun 2026 ni, pihak M-Force tak main-main nampak gaya ni. Dia memang buat satu pusat servis center yang besar. Tapi dekat area Lembah Kelang lah. Saya tak sure lah projection pihak M-Force ni selepas ni macam mana. Sama ada dia nak buka satu lagi pusat servis yang sama macam ni dekat tempat lain. So harapnya macam gitulah. Kita nakkan yang macam gitulah. So dekat kawasan center dah ada das biji. Dekat kawasan utara ke selatan ke better dia buka lah satu. Mak boleh ambil video Boleh ambil video sini? Boleh Ni motor siapa ni? Ni motor siapa ni?
Siapa owner dia ni? Kau bagi tahu sikit owner dia. Kalau korang yang tengok video ni kenal owner dia ni, ni nombor plate dia ATA 8273 EO Motor. Tengoklah EO Motor. Aduh. Jangan terasa pihak EO dia biasalah. Ada masalah memang kena hantar lah. Tak kira lah siapa yang bawa. Plate kedai mana ada problem je memang terpaksa lah kena bawa lah tunjuk kan. So ginilah tempat dia. Memang luas. Sekali masuk ni boleh settle berapa biji ni. Banyak pay dia buka. Ni ada berapa pay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapur 11, 18. 18 pay. Okay. Katakan korang hantar motor dekat sini. So, motor dekat sana. So, korang akan boleh menunggu di ruangan sini yang disediakan. Ada meja macam gini. So, ada sofa. Ini korang sambil-sambil tunggu tu boleh cuci mata, tengok helmet. Mata helmet dia. Aksesori, ada minyak, M-Force oil. Semua ada. Okay. Ini off-road. Off-road kan? Ini off-road lah. Off-road kan? Tengok. Second, ni model baru dia lancarkan. Oh, dia orang tengah test. Tengok dia punya suspension dia macam mana. Dia kena pakai full, baru best. Okay, di sini. Ini baru ngam. Predator. Okey bang, boleh tak cerita sikit bila pusat ni beroperasi dan macam mana flow dia, boleh tak abang cerita sedikit lah sebagai gambaran je lah. So untuk kita punya Air Force Kuala Lumpur, kita punya cawangan baru untuk Air Force Melody akan beroperasi tak lama lagi lah. Hari ni tapi tak lama lagi. Dan juga dalam kita punya pembaharuan dekat kita punya Air Force Gambut ni, kita ada sertakan sekali one stop center. Kiranya kalau customer datang nanti, kan boleh buat pesanan atau buat servis. Sementara menunggu tu kita sediakan juga cafe di atas. Kita pun dalam perancangan untuk buka restoran. Jadi semasa menunggu tu tak orang kata tak masa yang lama lah. Dalam masa yang sama kita ada keluarkan fasiliti lah. Macam kita ada sebelah, kita ada tadas kan, kita ada buat ruang yang luas. So untuk kita punya perancangan, Enforce punya perancangan lah. So Enforce Kuala Lumpur ni dia memang kita moving forward. Macam tu. Setakat sekarang ni kita dapat pelancaran. InsyaAllah nanti dalam masa terdekat Enforce Kuala Lumpur akan beroperasi. Okay. Thank you bang. Thank you. Okay. Thank you bang. Baik bang. Okay geng. Inilah dia Enforce Bike Holding Sedan Berhad, pusat servis baru di area Segambut, yang mana nanti kita sebagai pengguna motor-motor daripada jenama Enforce yang bawa masuk ke pasaran Malaysia, bolehlah datang ke sini. Tapi dia punya sistem dia tu kita kena refer kepada pihak Enforce lah. Sama ada kalau katakan korang nakkan kepastian macam mana cara nak hantar motor ke sini, boleh berhubung dengan pihak Enforce melalui email ke apa ke. Tengok di website Enforce. Setakat ini saja dulu video saya. Hari pun dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 11.30. Saya nak tunggu belah dalam ni kerang. Tak tahulah apa yang ada. Kawan-kawan saya pun semuanya rasa macam dah nak balik dah ni. Saya stay kat sini lagi. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada kelab-kelab motosikal jenama Enforce kerana anda semua bukan sahaja sekadar pelanggan, tetapi merupakan komuniti juga dan juga duta jenama yang membawa semangat Enforce ke seluruh negara ini. Sokongan dan kesediaan anda menjadi inspirasi kepada kami untuk terus meningkatkan mutu produk dan juga perkhidmatan. Oleh itu saya sebagai menghargai perhargaan kepada anda semua, saya mencadangkan untuk mewujudkan satu program iaitu Enforce Experience Club
yang memberi sokongan kepada semua kelab-kelab di bawah motosikal Enforce untuk memudahkan kami menyokong aktiviti yang telah disediakan dan juga menyalurkan maklumat tentang produk dan perkhidmatan terkini. Berikutan dari itu, pendaftaran Enforce Experience Club secara online akan bermula pada 15 hari bulan 2 2026. Saya berharap semua kelab, saya minta maaf yang ada dekat bawah nanti mungkin dengan suara saya untuk membuat pendaftaran pada 15 hari bulan 2 2026. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apabila adalah menjadi harapan kami bahawa pusat servis baru ini akan menjadi ruang untuk mengeratkan lagi hubungan di antara dealers, pelanggan dan juga Enforce. Sekaligus menyokong pertumbuhan Enforce diberikan tempatan serantau dan juga global. Okey. Event belum habis lagi. Event lebih kurang dalam pukul 2. Jadi kita orang gerak dululah. Sebab masing-masing ada hal masing-masing. So saya dengan Nasir gerak dulu. Follow Usop. Dia nak pasang hand grip ni. So pergi ke rumah dia kejap. Pasang, lepas tu kita orang gerak balik. Usop hari ni dia bawa 4 dapur. Dia macam dia ni askar pencen ni. Buat hal lah Usop ni. Relax Sob, relax. Kita tak ada kerja apa-apa lagi Sob. Kita man-man je. Jangan kelang kabut. Aku dengan Nasir ni santai-santai je ni. Itulah tadi macam yang korang nampak, apa yang saya tunjukkan dekat dalam video tadi tentang perasmian pusat servis center Enforce terbaru di Segambut yang bakal beroperasi pada seawal bulan April 2026. Hayya. Lu mana mau pergi mah? Si Usop ni laju penuh. Aku dah lah bawa slow. Kena marah ke Nasir? Aduh. Itulah kita orang. Intercom ada tapi tak boleh pakai. Okay, tadi dah rasmi satu model terbaru, CF Motor Lite 250, yang lebih kepada mod off-road. Harga pun belum dibagi tahu lagi. Cuma rasmi dan buka dan tunjuk je lah. So kepada yang suka untuk off-road, terutamanya kepada generasi-generasi yang membesar di dalam kawasan Felda, motor ni memang sesuai lah untuk korang nak pergi kebun kan, kutip getah sekerap petang-petang. Sesuai lah bawa motor ni. Lain macam Usop ni bawa 4 dapur. Leo gila dia ni. Kita buat apa ni Zee? Datang jauh-jauh ni. Masuk span saja. Masuk span untuk Usop. Motor. Ini apa kesannya kalau kita pasang benda ni Zee? Kurang vibrate lah. Oh, vibration Untuk long distance. Usop pun nak maintain 200 juga. Usop hari ni bawa 4 dapur, dia punya berdesuk dia, ya Allah. Mentang-mentang kau Usop Aku pun minat tarik juga. Tapi tak minat betul sih. Minat. Cuma lama tak berpeluang je. Berpeluang lah. Okay, kepada kawan-kawan yang nak memasang hand grip yang anti shaking, bila bawa 18, 19 atas highway, tangan tu tak rasa bergegar, dia tak pakai sensor macam ni,
Terutamanya aku tujukan kepada Kamil Penang. Kami dah pasang. Kamil dah pasang Oh, aku tak boleh nak jack dia. Bolehlah pasang ni. Apa-apa cari nasi. Contact number, kau PM tepi lah. Itu pun bergantung pada stok member. Cara pasang pun tak susah sangat kan. Kalau korang nak ambil pasang sendiri pun okey. Tapi kalau harga dia tu 25% mahal sikit lah. Okey. Gerak balik lah. Pukul 1.30. Kejap lagi anak nak balik daripada UPNM. Nak ambil dia pula dekat Putrajaya. So malam ni ada saya berempat dengan anak, dengan rumah. Ada sesi photoshoot. Photoshoot gambar nak ambil untuk sempena raya. So kami tiap-tiap tahun memang macam tu lah. Dalam sebelum masuk puasa dah sibuk dah nak mencari studio nak photoshoot raya. Kami berempat je, family kan. So gambar tu lah nanti nak buat macam postcard raya ke, kad raya ke, gambar tu lah. Memang rutin saya setiap tahun macam tu. Ini semua kerja akak kau lah ni. Ini bukan kerja saya, ni semua kerja akak kau. Rumah kan, rumah nak kita follow je lah. Bagus pun kalau ada macam tu. Okey, video sampai di sini saja dulu perkongsian saya untuk video pada kali ini. Kepada korang yang pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang like. Dalam masa yang sama, korang tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, saya ada terbitkan satu e-book percuma, e-book tentang perkongsian saya, bagaimana saya bangunkan channel YouTube saya ini daripada zero kepada sekarang. Korang boleh tekan link yang saya sediakan di bawah. Percuma saja, tak perlu bayar apa-apa. Bila korang dah download, korang kena check dekat email. So nanti di email nanti korang boleh download terus e-book ni secara percuma tanpa apa-apa bayaran. Okey? Kita berjumpa lagi di next video. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye.